terkejut saya bila ada yang DM. Doktor, semalam saya dah bersama. Kenapa hari ni UPT saya negatif? Ya Allah. Dia umpama macam hari ni dah buat, esok terus bersalin. Tak boleh macam tu. So, anda kena faham kalau bersama hari ni, anda kena tahu sperma dia ambil masa nak bergerak ke atas pun at least lah 45 minit nak sampai. Okey, nak mensenyawakan telur pula ada masa dia. Contoh kalau telur dia berada dalam tube fallopian dalam tempoh 24 jam saja. Dan anda kena faham pula, telur dalam 1 bulan hanya 1 hari saja dia survive dan berada dalam tube fallopian. Jadi kalaulah anda bersama, bukan timing dia. Mungkin dah fasa penempilan. Mungkin 6 hari selepas telur tu dah berada ke bawah, dah menempel. Jadi anda bersama pula waktu tu. Jadi timing tak kena. Itu yang menyebabkan persenyawaan tak berlaku. Dan anda kena fahamlah proses penempilan ambil masa, proses persenyawaan tu sendiri pun ambil masa. Okey, proses penempilan biasanya ambil masa 6 hari. Sekiranya lah anda dah bersama waktu timing yang tepat, memang telur tu dah disenyawakan. Jadi pembentukan embrio tu dia ambil masa 5 hari. Mula-mula dia akan membentuk segumpal darah, lepas tu dia akan menjadi morula, membahagi kepada 2 sel, membahagi kepada 16 sel sehinggalah menjadi blastosis. Blastosis ni dia akan menempel dalam didi rahim selepas lebih kurang 6 hari selepas anda bersama. Okey, kemudian bila dia menempel dia akan membentuk uri, ambil masa 3 hari. Jadi lebih kurang 6 tambah 3 9 hari. Lebih kurang 9 hari barulah uri itu akan terbentuk. Kalau anda test UPT waktu ni barulah dapat detect sama ada positif atau tidak. Ini yang ramalan mengatakan anda boleh test UPT seawal DPO 9 sekiranya anda ada bersama ketika telur tu dah pecah. Kalau anda bersama ketika waktu tu lah. Tapi sekiranya anda bersama mungkin timing dia lari sikit, jadi DPO 9 tu tak boleh nak diguna pakai. Ada juga yang menempel 12 hari lepas bersama, ada yang 6 hari lepas bersama.